Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak buat sambal ayam jintan manis. Jadi Pak Murad nak masukkan bahan-bahan dia ni, nak digoreng. Bawang putih, bawang merah, halio, kunyit dengan cili kori. Ni dah. Rondo ni sekarang bila dah kita goreng, jadi kita tuiskan, lepas tu kita barulah blender. Blender kita jangan yang halus. Kita blender kasar. Ni dah apa ni, Pak Murad angkat lah. Dia pun dah nampak kocut dah. Lepas tu Pak Murad nak goreng bi kontang. Bi kontang ni biar dia lembut. Ni Pak Murad nak angkat pula ni. Jadi Pak Murad goreng ayam. Pak Murad nak angkat ayam yang dah digoreng ni. Lepas ni sekarang, Pak Murad masuk dalam bahan-bahan tu. Pak Murad nak masukkan minyak pula. Nampak dah panas tu, Pak Murad masukkan dah bahan-bahannya tadi. Sekejap lagi Pak Murad masukkan barang yang lain pula. Jadi Pak Murad masukkan jintan manis dalam satu sudu. Lebih kurang lah. Lebih kurang ni lah. Masuklah kecap sotong. Masuklah satu senduk sos tiram. Senduk tu jangan besar, senduk kecil dia. Boleh air sikit. Tu dah. Tunggulah sekejap lagi. Dia melogak, Pak Murad masuk barang yang lain pula. Tabuh santan sikit. Sikit jangan banyak. Gula sikit, nak rasa manis. Buat sikit je, jangan terlampau banyak mana. Ambil rasa gula buat asam jawa sikit. Asam jawa sikit. Ni Pak Murad buat garam. Buatlah cukup rasa. Pak Haji naik motor, buat cukup rasa. Rasa sedap, boleh cukup rasa. Jadi masukkanlah ubi kontang yang dah digoreng tadi. Tunggu dia lembut sikit, Pak Murad masukkan barang yang lain. Pak Murad masukkan ayam ni ayam yang dah digoreng tadi. Masukkan. Tunggulah sekejap lagi. Kang Pak Murad angkit sekarang. Guys, dah mula nak masak. Jadi Pak Murad nak buh bahan dia lagi satu. Ni dah cili merah. Buat lawa. Jadi Pak Murad nak angkat ni, nak tutup api je dah masak. Pak Murad tutup api. Guys, inilah hasil ayam sambal jintan manis. Mantap.